Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV 3-1 guys. Wow. Alhamdulillah, satu gol untuk gol permulaan, gol kedua untuk gol kemenangan dan gol ketiga kunci tiga mata. Itulah yang telah terjadi di Stadium Likas sebentar tadi. Gol dilakukan oleh Ingham, seterusnya daripada Darren Lock dan diikuti daripada Park Jung Bing. Ketiga-tiga pemain tersebut telah memberikan kita tiga mata yang kita inginkan pada perlawanan ni guys. Di mana aku predik 2-1 lah. Okey, ada yang predik 3-1 sebenarnya. Tahniah kepada anda yang memprediction tersebut. Jadi, seperti biasa, aku akan membuat ulasan secara ringkas saja untuk video ni. Yang seterusnya aku serahkan kepada anda untuk meletakkan pendapat anda. Basically perlawanan ni aku memang puas hati lah. Aku memang suka tengok the way we play, the way we approach the game sebenarnya. Tapi ada a few mistake jugalah yang dilakukan oleh Sabah FC. Apabila Star City melakukan gol penyamaan tersebut, kita pada masa tu kita ada membiarkan sedikit Star City untuk mendapatkan tempo mereka dan memberikan keyakinan kepada mereka untuk cuba memburu gol yang seterusnya. Namun guys, sikap tidak berputus asa yang dilakukan oleh pemain kita telah memastikan kesemua penyokong 4,000 lebih yang hadir pada perlawanan tersebut, dan of course bagi kita yang menyaksikan secara live, tidak sia-sia guys kita punya perjuangan pada malam ini. Aku actually macam getar-getar juga lah aku tengok perlawanan tu. Keluar masuk toilet aku, memang aku tak tahan tengok. Tapi the way we play, aku dapat rasakan macam mustahil kita boleh kalah match ni. We are playing so good just now guys. Itu yang aku katakan di sinilah. So, gol ketiga tu aku macam merasakan ianya tidak akan wujud. Tapi inilah aku katakan semangat terus berjuang ditampilkan oleh mereka di sebalik percubaan Star City untuk mengawal tempo perlawanan. Kita tetap berjaya mengekang pergerakan mereka. Satu lagi aku puji uh, Daniel Halim. Daniel Halim ke? Aduh guys, come on lah. Dia punya hantaran memang cukup bagus. Apa yang dia sumbangkan untuk 2 gol Sabah FC tu, aku boleh katakan dia man of the match lah untuk perlawanan ni. Lepas tu Park Jung Bing, gila player ni. Aku tak tahu, mengingatkan aku kembali kepada pemain Manchester United lah. Park Ji-sung, Tri Frog Lang tu, macam tak pernah penat dia ni. Aku tengok kan cara permainan kita, memang kita buat pressing yang cukup tidak henti. Risau je aku mula-mula. Aku bilang, alamak, ini kalau keep on pressing ni, takut separuh masa kedua nanti semua habis ni stamina ni. Tapi surprisingly lah, mereka boleh melakukan benda tersebut 90 minit. Dikenakan lagi dengan pertukaran yang bijak dilakukan oleh head coach kita dengan memasukkan Darren Lock pun adalah merupakan contribution yang besar lah untuk bukan contribution, mengubah senario perlawanan ni. Aku sudah rasakan tu masuk Darren Lock ni, lepas tu yang digantikan pula macam pemain pertahanan si Wilson kan, kalau aku nak silap digantikan tu. Memang dia mau all out ni guys. Dan percaturan headshot kita, Juan Gerardo, telah membuahkan hasil. Bagi aku ini adalah satu percaturan yang memang cukup bijak. Aku tak tahu sama ada dia memang yakin benda ni boleh terjadi ataupun dia gamble untuk buat pertukaran tersebut. Tapi whatever it is, dia melakukan magic lah. Okay, kita punya head coach pada perlawanan ni. Dan selepas 2-1 tersebut, kita nampak gayanya cuba bertahan dengan memasukkan Jose Angel. Tapi itu tidak bermakna kita mau bertahan pada perlawanan ni guys. Tujuan dia adalah untuk memperkuatkan lagi benteng pertahanan daripada asakan yang dilakukan oleh pemain tinggi lampai mereka. Gila memang tinggi pemain Star City itu. Cuma ianya sekali lagi telah memberikan kita satu lagi advantage untuk menjaringkan gol ketiga pada perlawanan ni. Larian tanpa henti daripada Fayed tu memang kita kena puji lah. Lepas tu sama jugalah dengan continuously run yang dilakukan oleh Park pun kita kena puji di sini. Park pun bagi aku adalah antara individu yang memang bekerja keras. Percubaan demi percubaan bila lakukan,
actually dia boleh dapat 2 gol sebenarnya, tapi satu dibatalkan. So, gol yang dia lakukan pada perlawanan ini adalah memang gol yang cukup layak dengan usaha yang dia berikanlah. Unfortunately untuk Di Renzo, beliau tidak hampir juga menjaringkan 2 gol sebenarnya yang boleh beliau lakukan, tapi again nasib bukan di sebelah dia. Dia pun antara pemain yang dipuji. Aku nampaklah di sini, aku puji persembahan dia kerana walaupun dia, of course lah, as a striker, kau tidak score, of course kau akan kecewa lah, akan menghambat kau punya moral. Tapi dia dia macam, okay, aku tidak boleh score, I'll do something else. Itu yang dia berikan pada perlawanan ni, yang mampu jugalah membantu beberapa gerakan yang boleh menghasilkan gol sebenarnya. So, kalau dari segi pemain kita, aku sukalah double pivot Sabah FC ni. Alim Sahari sama apa sudah. I'm sorry guys, aku overwhelmed sekarang sampai nama pun aku lupa. Tapi double pivot defensive midfield kita memang cukup bagus pada perlawanan ni. Selain daripada membantu untuk bertahan, mereka juga adalah individu yang bertanggungjawab dengan terhasilnya 2 gol terawal Sabah FC tu. So macam I really overwhelmed lah. Itu yang aku boleh katakan di sini. Macam aku katakan, it's gonna be a slow start untuk Sabah FC. Tapi tidak, mereka tidak lakukan benda tu. Mereka approach game ni dengan cukup sistematik dan mereka menghantam tim Star City di masa yang sesuai. Maksudnya memang ada bukan cacah merba lah. Lebih kurang macam tu. Mereka atur tempo perlawanan tu supaya boleh membuka ataupun ada beberapa larian boleh dilakukan oleh pemain kita. Itu too many things to say lah sebenarnya untuk perlawanan ni. Tapi itu saja untuk aku guys. 3-1 result yang cukup bagus oleh Sabah FC. Tahniah untuk pemain kita, tahniah juga untuk kita yang terus dan sentiasa menyokong Sabah FC di sepanjang 90 minit perlawanan ni. Of course, bukan setakat LS1 saja, masa aku Liga Super 1 saja perlawanan. Ada banyak lagi perlawanan yang perlu kita berikan sokongan kepada mereka sebenarnya. So, okay guys, letakkan pendapat anda bukan pendapat, letakkan apa yang anda perhatikan di sepanjang 90 minit perlawanan ni yang membawa kejayaan kita untuk mendapat 3 mata pertama di Stadium Likas. So bertemu lagi di studio pula. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.